Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah ulama, seorang penulis dan pemidato yang berwibawa, iaitu Ibnu Al-Qayyum Al-Jauzi. Ibnu Al-Qayyum dilahirkan pada tahun 1292 Masihi di Damsyik, Syria. Bapanya telah meninggal waktu dia kecil lagi, usianya, tetapi dia dipelihara oleh ibunya dengan baik sampai dewasa. Kebetulan juga dia hidup semasa zaman pemerintahan Mamluk yang merupakan ulama terkenal, iaitu Ibnu Taymiyah. Beliau sangat mencintai ilmu dan sering berhijrah untuk menuntut ilmu lebih dalam dan menyampaikan dakwah. Tokohnya dalam dunia ilmuwan juga bukan biasa-biasa tau, kerana ia ilmuwan yang serba boleh. Dia mampu dalam bidang fiqh, tafsir, hadis, akidah dan tasawuf. Beliau juga terkenal dengan gaya penulisan yang kemas, jelas dan bernas. Antara karya-karyanya yang masyhur ialah Zad al-Ma'ad, Madarij al-Salikin dan Ilam al-Muraqqi'in. Ketokohannya sangat terselah melalui kemampuannya menyusun hujah dan menulis dalam bentuk ilmiah yang mudah difahami oleh orang ramai. Ibnu Al-Qayyum Al-Jauzi ni, dia berdakwah dengan penuh hikmah. Dia juga seorang yang pemberani tau. Beliau juga seorang yang memperjuangkan Islam dan mempertahankan ajaran Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Dia juga seorang penentang bid'ah tau. Untuk pengetahuan, beliau juga pernah dipenjara bersama gurunya kerana penentangan bid'ah tersebut. Untuk pengetahuan lagi, Ibnu Al-Qayyim ini pernah berminat untuk meninggalkan dakwahnya dan menjalani hidup seperti orang-orang yang sufi. Tetapi akhirnya hatinya lebih cenderung untuk menjadi pendakwah yang sentiasa menyampaikan kebenaran. Walau sudah pernah dipenjarakan, beliau tidak lemah semangat untuk berdakwah dan terus-terusan menyampaikan ilmu sehingga selepas keluar daripada penjara, dia malah terus-terusan membagikan ilmu sehingga hari kewafatannya iaitu pada tahun 1390 Masihi pada malam Jumaat. Pemergian beliau ditangisi oleh semua manusia termasuk guru dan jadi, iktibar dari kisah Ibnu Al-Qayyim ini, pentingnya mencintai ilmu agama, berani pertahankan kebenaran dan istiqamah berdakwah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ulama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.